berjalan di jalan-jalan sibuk Kuala Lumpur hari ini dan Anda akan segera perasan sesuatu. Di restoran, tapak pembinaan, kedai serba-nikah, dan perzimatan pembersihan ramai pekerja datang dari Bangladesh. Tetapi cuba pergi ke Yogyakarta di Indonesia, sebuah bandar yang penuh dengan pelancong, universiti, dan ribuan perniagaan kecil, dan Anda akan melihat sesuatu yang sangat berbeza. Anda hampir tidak pernah melihat pekerja dari Bangladesh di sana. Kenapa? Dalam video ini, Anda akan mengetahui sebab ekonomi, budaya, dan dasar kerajaan yang mengejutkan di sebalik perbezaan ini, dan pada akhirnya Anda mungkin melihat Malaysia dan Indonesia dari sudut yang berbeza. Sebelum kita teruskan, mari kita buat sesuatu yang menarik bersama. Jika Anda sedang menonton dari Malaysia sekarang, tulis Malaysia boleh di ruangan komen. Bukan kerana ini satu pertandingan, tetapi kerana perbualan seperti ini membantu kita memahami bagaimana negara yang berbeza mengurus ekonomi dan tenaga kerja mereka. Mari kita buktikan bahawa rakyat Malaysia bersikap ingin tahu, berfikiran terbuka, dan bersedia belajar daripada jiran kita. Assalamualaikum. Dan mari kita lihat mengapa Yogyakarta kelihatan sangat berbeza daripada Kuala Lumpur apabila bercakap tentang pekerja asing. Pertama sekali, mari kita mulakan dengan perkara yang mudah, populasi. Malaysia mempunyai kira-kira 34 juta penduduk. Indonesia kulu sekitar 280 juta. Ini bermakna Indonesia mempunyai lebih daripada 8 kali ganda populasi Malaysia. Sekarang fikirkan apa maknanya kepada pasaran pekerjaan. Apabila sesebuah negara mempunyai populasi yang sangat besar, secara semula jadi terdapat lebih ramai orang yang boleh bekerja di restoran, kilang, pembinaan, pengangkutan, dan berunjitan. Yogyakarta sendiri mempunyai populasi metropolitan berjuta-juta orang, dan ia juga dikenali sebagai salah satu bandar universiti utama di Indonesia. Setiap tahun, ratusan ribu pelajar datang ke sana untuk belajar di universiti seperti Universitas Gadjah Mada dan institusi lain. Pelajar-pelajar ini bukan sahaja belajar, ramai juga bekerja sambilan di kafe, kedai, perniagaan belancongan, dan pekerjaan perzimatan. Jadi jika Anda menjalankan sebuah restoran kecil atau kedai serba-nikah di Yogyakarta, Anda sebenarnya sudah mempunyai ramai pekerja tempatan yang boleh diambil bekerja. Bekalan tenaga kerja memang sangat besar. Sekarang bandingkan dengan Malaysia. Populasi Malaysia jauh lebih kecil, dan ekonominya secara relatif lebih maju. Ini bermakna ramai rakyat Malaysia lebih cenderung memilih pekerjaan bergaji lebih tinggi dalam pejabat, kerajaan, teknologi, kewangan, atau bidang profesional. Lebih sedikit orang yang mahu bekerja dalam pekerjaan fizikal yang berat seperti pembinaan atau pekerjaan perzimatan bergaji rendah. Di sinilah pekerja migran mula memainkan peranan. Malaysia secara rasmi menggaji berjuta-juta pekerja asing dari negara seperti Bangladesh, Indonesia, Nepal, dan Myanmar. Ramai daripada mereka bekerja dalam sektor yang sering dielakkan oleh rakyat tempatan, termasuk pembinaan, perladangan kelapa sawit, perzimatan pembersihan, dan beberapa jenis kerja kilang. Sebagai contoh, dalam sektor pembinaan, bekerja asing membentuk sebahagian besar tenaga kerja. Dalam beberapa anggaran, bekerja migran mewakili lebih daripada separuh tenaga kerja pembinaan di Malaysia. Pekerja dari Bangladesh sangat biasa dilihat kerana Malaysia mempunyai perjanjian pengambilan pekerja rasmi dengan Bangladesh. Tetapi mari kita kembali ke Yogyakarta, kerana bandar ini menunjukkan struktur ekonomi yang berbeza. Yogyakarta bukan bandar industri besar seperti Jakarta. Sebaliknya, ia terkenal dengan belancongan, budaya, pendidikan, dan perniagaan kecil. Pelancong datang untuk melihat Candi Borobudur,
candi Prambanan, pasar batik tradisional, galeri seni, dan jalan-jalan bersejarah. Oleh kerana ekonominya berasaskan pelancongan dan pendidikan, banyak pekerjaan diisi oleh rakyat tempatan Indonesia. Seorang pelajar mungkin bekerja sebagai barista di kafe pada waktu malam. Seorang penduduk tempatan mungkin mengendalikan restoran keluarga. Orang lain mungkin menjalankan kedai kecil menjual cenderamata kepada pelancong. Dengan kata lain, banyak perniagaan berskala kecil dan dikendalikan oleh keluarga. Kini bermakna pemilik perniagaan lebih suka mengambil bekerja yang mereka kenal kawan, saudara, atau orang tempatan dari kawasan sekitar. Sekarang mari kita bercakap tentang gaji, kerana ini adalah salah satu faktor paling penting. Gaji minimum di wilayah Yogyakarta jauh lebih rendah berbanding di Kuala Lumpur. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, gaji minimum wilayah Yogyakarta sekitar 2 juta rupiah Indonesia sebulan, iaitu kira-kira $130. Sementara itu, gaji minimum di Malaysia adalah sekitar $1,500 sebulan, bersamaan kira-kira $320. Fikirkan perbezaan ini dengan teliti. Jika anda seorang pekerja dari Bangladesh yang ingin bekerja di luar negara, negara mana yang lebih menarik? Tempat yang menawarkan sekitar $320 sebulan, atau tempat yang hanya sekitar $130? Jawapannya jelas. Pekerja migran biasanya bergerak ke negara di mana gaji jauh lebih tinggi berbanding negara asal mereka. Malaysia menawarkan pendapatan yang lebih baik berbanding banyak negara Asia Selatan. Sebab itu pekerja dari Bangladesh, Nepal, dan negara lain sanggup datang bekerja. Indonesia pula bukan destinasi utama bekerja migran. Sebaliknya, Indonesia sendiri menghantar berjuta-juta pekerja ke luar negara, terutamanya ke Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, dan Singapura. Ini mewujudkan satu situasi yang menarik. Di Malaysia, bekerja Indonesia merupakan sebahagian daripada tenaga kerja migran. Tetapi di dalam Indonesia sendiri, kebanyakan pekerjaan diisi oleh rakyat tempatan. Sekarang ada satu lagi perkara yang ramai orang tidak sedar, dasar imigrasi. Indonesia mempunyai peraturan yang jauh lebih ketat terhadap pekerja asing dalam sektor pekerjaan berkemahiran rendah. Pekerja asing biasanya hanya dibenarkan dalam peranan tertentu seperti pakar teknikal, jurudera, atau pengurus dalam syarikat antarabangsa. Sebagai contoh, jika sebuah syarikat antarabangsa membuka pejabat di Indonesia, ia mungkin membawa beberapa pengurus atau pakar asing. Tetapi sebahagian besar pekerja mesti terdiri daripada warga Indonesia. Dasar ini direka untuk melindungi peluang pekerjaan rakyat tempatan. Malaysia mengambil pendekatan yang berbeza. Disebabkan ekonominya bergantung kepada sektor seperti perladangan kelapa sawit, pembuatan, dan pembinaan, kerajaan membenarkan kemasukan ramai pekerja asing secara sah melalui program tertentu. Skim sebabnya apabila anda berjalan di Kuala Lumpur, anda akan melihat tenaga kerja yang sangat antarabangsa. Sekarang bayangkan dua situasi. Di Kuala Lumpur, anda masuk ke sebuah kedai serbanika pada tengah malam. Juruang mungkin dari Bangladesh. Bekerja pembersihan mungkin dari Nepal. Dapur restoran mungkin mempunyai pekerja dari Myanmar atau Indonesia. Sekarang bayangkan anda berjalan di jalan di Yogyakarta pada waktu malam. Pemilik gerai makanan kemungkinan besar orang Indonesia. Bekerja kafe yang menghidangkan kopi mungkin seorang pelajar universiti. Orang yang mengurus kedai cenderamata mungkin juga pemilik kedai itu sendiri. Kedua-dua sistem ini berfungsi, tetapi ia mencerminkan realiti ekonomi yang berbeza. Ada satu lagi perkara menarik yang jarang difikirkan oleh rakyat Malaysia, kos sara hidup. Yogyakarta adalah salah satu bandar paling murah di Indonesia.
Sewa bilik kecil untuk pelajar boleh serendah sekitar 30 hingga 60 dolar sebulan. Makanan jalanan kula mungkin hanya sekitar 1 hingga 2 dolar setiap hidangan. Oleh kerana kos hidup rendah, gaji tempatan walaupun kecil masih boleh menyokong kehidupan asas. Tetapi jika seorang bekerja dari Bangladesh datang bekerja di sana, kelebihan ekonominya mungkin tidak begitu menarik berbanding bekerja di Malaysia yang menawarkan gaji lebih tinggi. Jadi pasaran tenaga kerja secara semula jadi mengatur dirinya sendiri. Satu lagi faktor ialah budaya dan bahasa. Di Yogyakarta, perniagaan beroperasi dalam persekitaran yang sangat tempatan di mana bahasa Indonesia dan budaya Jawa sangat dominan dalam kehidupan seharian. Mengambil bekerja tempatan yang sudah memahami bahasa, budaya, dan pelanggan menjadikan perniagaan lebih mudah dijalankan. Di Kuala Lumpur kulu situasinya berbeza. Bandar ini sangat antarabangsa dengan penduduk dari pelbagai negara yang bercakap bahasa Inggeris, Melayu, Mandarin, Tamil, dan banyak lagi. Perniagaan sudah biasa menggaji pekerja asing kerana persekitarannya memang bersifat pelbagai budaya. Sekarang mari kita lihat gambaran yang lebih besar. Sebab anda jarang melihat pekerja dari Bangladesh di Yogyakarta bukan kerana bandar itu tidak memerlukan bekerja. Ia kerana Indonesia sudah mempunyai bekalan tenaga kerja domestik yang sangat besar. Tahap gaji lebih rendah berbanding Malaysia, dasar pekerja asing yang lebih ketat, dan ekonomi di mana kebanyakan pekerjaan diisi oleh rakyat tempatan. Sementara itu, populasi Malaysia yang lebih kecil, gaji yang lebih tinggi, dan struktur ekonominya mewujudkan permintaan terhadap tenaga kerja asing dalam beberapa sektor. Tiada sistem yang sempurna. Setiap negara mempunyai cabaran tersendiri. Malaysia kadang-kadang berdebat tentang sejauh mana ia harus bergantung kepada pekerja migran. Indonesia pula kadang-kadang menghadapi cabaran menyediakan pekerjaan bergaji tinggi yang mencukupi untuk populasi besarnya. Tetapi perbezaan ini menjelaskan mengapa dua bandar di rantau yang sama boleh kelihatan sangat berbeza apabila anda berjalan di jalan mereka. Jadi apabila seseorang bertanya mengapa Kuala Lumpur mempunyai ramai pekerja Bangladesh sementara Yogyakarta hampir tiada, jawapannya bukan tentang satu negara lebih baik daripada yang lain. Ia berkaitan dengan demografi, gaji, dasar kerajaan, dan struktur ekonomi. Apabila anda memahami faktor-faktor ini, gambaran sebenar menjadi lebih jelas. Sekarang saya ingin tahu pendapat anda. Adakah anda fikir Malaysia patut terus bergantung kepada pekerja asing untuk menyokong sektor seperti pembinaan dan perkhidmatan? Atau patutkah negara memberi lebih tumpuan kepada otomasi dan pembangunan tenaga kerja tempatan? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen kerana perbincangan seperti ini membantu kita memahami bagaimana ekonomi berkembang. Jika anda suka penjelasan seperti ini dan mahu lebih banyak perbandingan tentang Malaysia, Indonesia, dan Asia Tenggara, jangan lupa tekan butang suka, langgan saluran ini, dan kongsikan video ini kepada rakan yang suka belajar tentang bagaimana rantau kita sebenarnya berfungsi. Kerana kadang-kadang perbezaan paling menarik antara negara bukanlah tentang bangunan pencakar langit atau angki kiriengke, tetapi tentang perkara kecil yang anda lihat setiap hari di jalan seperti siapa yang menghidangkan kopi anda, siapa yang membina bangunan, atau siapa yang menjalankan kedai di sudut jalan.